Okey kelas, sekarang nak terangkan tentang macam mana nak kira bilangan darjah secara manual. Nak kira secara manual. Ikutkan, kalau korang mudah memang mudah saja. Ikut saja formula bilangan darjah kali dengan bilangan tepi. Tapi nak ajar juga manual. Sebab nanti bila tengok graf berbilang tepi memang kena kira manual. Ini kira manual lah untuk kita lebih faham. Selain daripada guna formula, kita ada kira manual. Okey. So, first kali kena faham maksud darjah bucu. Darjah bucu 1 ialah 2. Kenapa dia 2? Ni kita akan kira kenapa dia 2. Sebab darjah bucu tu dia 2 sebab dia ada tepi yang mengaitkan bucu 1 dengan bucu 2 yang pertama, dan yang kedua bucu 1 dengan bucu 5. So dia ada 2 bucu yang yang dikaitkan dengan bucu 1 tu. Okey, tengok 1 kat sini kan. Okey, 1 kat sini. Okey, ni sini kan, sini 1. Darjahnya darjah kat sini lah kan. Okey. Dekat sini ni dia pergi kepada bucu 2 dan pergi kepada bucu 5 kan. So dia pergi berapa bucu? 2 bucu kan. So kat sini dia adalah 2 darjah lah. Bulatkan 2. Ini kita kira manual. Okey. Next, seterusnya 2 pula. Okey, 2. Okey, 2 ni, darjah 2 ni dia pergi berapa bucu? Dia pergi kat 1 kan. Lagi dia pergi dekat 3. Lagi dia pergi dekat 4. So berapa bucu dia pergi? 3 kan. So 3 darjah. Macam tu kira dia. 3 dia pergi berapa bucu? Dia pergi dekat 2 dan dia pergi dekat 4. So berapa bucu? 2 bucu. Okay, next 4. Okay, 4 dia pergi kat mana? Dia pergi dekat bucu 3. Dia pergi kat bucu 2. Dia pergi dekat bucu 5 yang mengaitkan dia. So dia ada 3 bucu. 3 darjah lah. Ada 3 darjah. Okey, 5 pula. 5 dia pergi berapa bucu? Dia pergi dekat 1. Okey. Dia dikaitkan dengan bucu 4 pula. Dikaitkan dengan bucu 6 pula. So ada berapa darjah? Ada 3. Okey, last kali 5 dah. Okey, 6. 6 pergi kat mana? 6 pergi kat 5 sahaja. Pergi kat 5 je. So dia 1 bucu. 1 darjah sajalah. 1 darjah saja. Okey, sekarang kita kira manual 2 campur 3 5. 5 campur 2 7. 7 campur 3 10 kan? 10 campur 3 13. 13 campur 1 14. 14. So total sama dengan 14. 14 apa? 14 darjah. 14 darjah sama tak? Sama. Tapi yang mudahnya, kalau graf mudah, kira saja guna formula. Ini formula yang dia tulis. Cara dia tulisnya summation jumlah darjah. Kita akan kira dia punya bilangan sama dengan kita akan kira 2 kali dengan bilangan bucu lah. So 2 darjah tu dapat 14 lah. Macam tu.